Dengar sini. Pentas dikhaskan untuk kesatria kita yang paling mulia, yang kisah hebatnya pasti mengagumkan. Hey, Dreamer, awak nak kek cawan? Oh, saya nak jadi seorang kesatria macam dia. Berani dan kuat. Tak mungkin dia buat silap. Kerana apabila ada gadis dalam kesusahan, Tolong saya! Oh, tolong saya! Ketinggalan zaman betul lah. Saya boleh selamatkan diri saya tahu. Apa? Saya boleh. kerana apabila ada gadis dalam kesusahan, dia tahu dia harus menyelamatkan gadis dalam kesusahan tu. Smurf dan kemenangan! Smurf dan kemenangan. Tapi dengan menunggang kuda dirajanya, seekor naga perkasa mula merempuh. Shh, naga, awak patutnya menyerang. Huh? Oh, ya. Jaga-jaga kesatria. Huh? Naga, awak mati. Oh, iya. Smurf dan kemenangan. Saya tak suka pementasan. Tidur lena lepas persembahan. Dreamer? Dreamer, persembahan dah tamat. Bagi saya, ia belum habis lagi. Saya nak jadi kesatria. Serang! Dreamer takkan berubah. Saya tak tahu tentang awak, tapi saya suka pagi. Tada! Smurf dan kemenangan. Dreamer, awak ke tu? Aha. Hei, saya nak kejar impian saya dan menjadi seorang kesatria. Poet, awak nak jadi penyair saya tak? Saya, awak nak saya yang tulis cerita awak dan sampaikan semua kemuliaan kepahlawanan awak? Ya, setiap kesatria perlukan seorang penyair. Jadi macam mana? Awak nak terima cabaran tu tak? Puisi saya kebelakangan ni masuk ke dalam tong sampah. Tapi menulis saga yang hebat boleh menjadi kemenangan yang gemilang. Ada raksasa dalam dapur. Masa yang tepat. Jangan takut, Skady. Kesatria Smurflot di sini. Serang! Kesatria Smurfle, berani dan berani. Sedia untuk mengalahkan pisau tu. Tunjukkan diri awak, tak guna. Aha, saya dapat awak raksasa mengaum. Raksasa lah sangat. Sepantas kilat, dia menangkap pengacau tu. Kesatria mulia telah menyelesaikan tugas. Mari penyair setia saya. Kita ada banyak lagi penggambaran nak lalui. Awak percaya tak, Dreamer? Dia ingat dia kesatria. Saya rasa sangat berani untuk ikut impian awak. Saya tak nampak apa yang beraninya dengan baldi tergantung di kepala awak. Selamat pagi si cantik yang tidur. Kawan-kawan, awak ada nampak apa-apa musuh di kaki langit? Tak adalah. Baik, jangan leka. Smurf dan kemenangan. Kagumi kesatria yang berani, yang menolong Atok tu dengan kesusahannya. Apa maksud awak, Atok? Tak perlu berterima kasih pada saya. Cuma jalankan tugas, Tuan. Jadi, apa lagi seorang kesatria boleh buat, Pot? Dia melindungi kampung daripada mereka yang cuba merompak. Dah tentu. Saya mesti jaga Smurf daripada semua bahaya. Apa dia makhluk yang mengerikan tu? Tentu itu seekor naga. Serang! Smurf ni dan itu. Ya, ya. Wow! Au! Dah kenapa dengan awak ni, Dreamer? Tak ada apa nak dirisaukan. Saya belasah naga tu.
Fokus adalah kuncinya, kan? Smurf dan kemenangan. Serang! Rasakan roll oren. Hah? Ini untuk awak, pencuri kek. Saya datang ni, naga melolong. Smurf dan kemenangan. Serang! Sufle saya yang cantik. Mari sini si kecil. Rasakan kesatria jahat beroda. Hentikannya, Dreamer. Nanti awak rosakkan warna saya. Senyap. Ha? Tunduklah. Tunduklah, wahai makhluk yang keji. Saya akan jinakkan awak. Naga bergolek. Dreamer, apa semua ni? Tak ada apa yang perlu dirisaukan. Saya dah halau naga tu. Naga apa? Mari, Poet. Kita mesti penuhi tujuan mula kita. Oh ya, kesatria hebat. Mari teruskan perjuangan. Apa yang berlaku dekat sini? Kesatria Smurflot berlaku. Itulah dia. Biar saya uruskan. Dreamer! Sebagai Smurf kanan Papa Smurf, saya arahkan awak untuk hentikan perkara karut ni. Kesatria aneh di atas kuda yang tak bernyawa tu berani mencabar saya. Serang! Rasakan! Saya selesaikan sebagai kesatria sejati. Tak, mana ada. Awak tahu, menjadi kesatria bukan hanya tentang menikam orang. Ia tentang kesatria, menyelamatkan gadis yang lemah dan... Mestilah. Seorang gadis yang lemah, saya akan memikatnya dan memenangi hati dia. Mari, Poet. Kita kena pergi. Saya tak suka kesatria. Saya tak suka Smurf tiru ayat saya. Auci! Jangan risau, Smurfette. Saya akan meredah semak berduri itu. Berhenti! Dan alihkan tombak tu jauh dari muka saya. Saya minta maaf pada awak. Tapi ada sesuatu yang saya nak tanya. Hah? Rambut awak bersinar terang macam belian. Dan senyuman awak menerangi dunia saya. Beribu batu. Dan apa yang saya minta, wahai wanitaku, adalah sedikit penanda agar dapat saya berjuang atas nama awak. Nah, kalau ia sangat penting pada awak, ambil mawar ni. Ini awak punya kesatria Smurflot. Masa untuk pencarian baru. Saya akan ikut awak sebab awak yang terbaik. Hei, Hefty. Nampaknya ada seseorang dah jadi pesaing awak. Ini tak adil. Kenapa Smurfette kagum sangat dengan Dreamer? Saya rasa sebab dia seorang kesatria. Mengikut impiannya. Oh ya? Saya pun boleh jadi kesatria. Serang! Perkara macam ni tak pernah berakhir dengan baik. Smurfette! Smurfette! Tengok puas-puas, Azrael. Satu lagi rancangan yang bijak. Satu perangkap Smurf di sini, satu lagi perangkap Smurf di sana. Lain kali Smurf yang menyakitkan hati itu berjalan sekitar sini, mereka akan terkena perangkap saya. Jauhkan hidung awak tu dari situ, kucing dungu. Hidung saya. Cari saya. Oh, jeritannya mengerikan. Pasti ada naga lain dekat-dekat sini. Poet, kita kena pergi dan serang haiwan tu. Kesatria Smurflot! Saya risau awak dah Naga itu bukan masalah bagi saya. Saya akan kerjakan ia cukup-cukup. Smurf dan kemenangan! Kesatria lain, serang! Kesatria, hati-hati! Ada bahaya di sana! Saya satu-satunya kesatria di Oh sini. ya? Kita tengoklah nanti. Smurf dan kemenangan. Smurf dan kemenangan! Serang! Serang! Betul kan, balik? Apa benda ya? Smurf, lihat Azrael. Wow!
Saya selamatkan kita daripada Gargamel. Pat, pastikan awak tulis tu. Saya nak semua Fat tahu. Nanti sekejap. Saya selamatkan kita daripada Gargamel. Aha, itulah naga tu. Serang! Jaga-jaga, Dreamer. Itu ular. Ini penamat pencarian mereka dalam perut naga. Jadi semua, siapa yang perlu diselamatkan sekarang? Oh, apa yang awak lelaki boleh buat tanpa perempuan? Jadi, kesatria dalam kesusahan telah diselamatkan oleh puteri. Hei, saya pun tolong juga. Kalaulah saya ni Smurfette! Yahoo!